ramai jemaah bertanya tentang Pondok Sungai Durian. Pondok Sungai Durian. Ataupun nama penuh dia Madrasah Muhammadiyah. Madrasah Muhammadiyah. Minta sebut secara ringkas penubuhan dia dan operasinya sekarang. Baik, terima kasih kepada ramai yang bertanya tentang masalah ini, tentang hal pondok. Yang pertama, pondok ini diasaskan oleh arwah bapa saya, Allahyarham, Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Haji Abdul Rahman bin Sulaiman diasaskan pondok ini pada 10 Safar 1378 bersamaan dengan 4 hari bulan Jun 1958. Bermakna pondok ini sudah berumur 63 tahun lebih. Bukan baru. Bukan Abu Anah punya. Saya hanya meneruskan apa yang telah diasaskan oleh arwah bapa kita dulu. Jadi arwah bapa ni asas pada tahun 58. Dia dapat berkhidmat di sini selama 30 tahun. Dia meninggal pada tahun 1988. 88 dia meninggal. Kemudian disambung oleh adiknya, Tuan Guru Haji Ismail. Kemudian disambung oleh anak-anak dia Al-Bararah. Alhamdulillah. Tuan-tuan doakan semoga anak-anak arwah ni istiqamah untuk berkhidmat di pondok peninggalan bapa ini sampai ke kita, sampai akhir umur kita, dan disambung oleh cucunya pula, insya-Allah. Itu dari sudut asas. Pondok ini terletak di kampung Sungai Durian. Itu nama dia, Pondok Sungai Durian. Nama kampung yang saya duduk ni Sungai Durian. Pondok saya ni dilingkungi oleh sungai. Ni musim banjir macam ni, kita kebimbangannya takut air naik. Tapi insya-Allah naik ujung-ujungnya kot. Perjalanan saya tak sebutlah panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah yang telah kita sampaikan sempena 60 tahun pondok dulu. Saya dah baca sejarah dia. Tapi dari sudut operasi sekarang ni macam mana? Pondok ni ada 2 kategori. Satu kategori pelajar. Untuk kategori pelajar, kami terima di sini pelajar-pelajar yang berumur 13 tahun. 13 tahun. Pelajar tingkatan 1. 13 tahun, kita ambil pelajar tingkatan 1, 2 aliran. Satu dia panggil aliran pondok saja. Yang ni asalkan pelajar tu baik, juruh kata orang Kelantan, dia nak belajar, tamat darjah 6 di sekolah kebangsaan, kita akan terima di sini. Kita cuma tanya dari sudut pandang sikit-sikit ya, dia tak ada CJA ke B ke apa, itu bukan syarat-syarat. Syarat dia berkehendak, ada semangat nak belajar, insya-Allah kita terima. Tak ada. Oh, dia tak ada A, Ustaz. Saya tak tanya pun A. Yang tanya-tanya dia nak ngaji ke tak? Sebab kita bimbang, takut jadi pok ndak, bukan anak ndak. Apa mana pok ndak? Apa mana pok ndak? Pok ndak tu mana? Bapak yang ndak, anak tak ndak. Ini tak jadi. Buat mari hak cerdik ke, hak bodoh ke, dua-dua tak jadi belaka. Tapi kalau anak ndak, direstui oleh bapa dan ibu juga ndak, insya-Allah. Walaupun anak ni peringkat awal tak cerdik, mari sini kita latih dia, kita asuh dia paling tinggi, paling rendah darjat, dia boleh jadi lebay kampung. Alhamdulillah. Tuan-tuan masuk kampung-kampung mana sekarang ni pun ramai di kalangan pelajar-pelajar kita lepasan alumni daripada pondok kita ni. Alhamdulillah. Khususnya kawasan Kelantan juga, dia panggil Kelantan Selatan. Satu lagi aliran dia panggil tahfiz. Dia mengaji pondok tapi dia hafal Quran. Yang ni kita ada interview. Interview umur 13 juga, interview. Kita tengoklah kemampuan baca Quran dia, pencapaian akademik dia, kalau ada A, 1A, 2A ke, lagi baik. Pencapaian penilaian kafar dia. Sebab hafal Quran ni bukan mudah. Nak kepada turbo, engine tu kena turbo, ada kekuatan untuk hafal. Kan, bukan sekat baca saja lain, hafal lain. Jadi kita ada pilihan. Jadi dua sebelum PKP, pelajar kita di sini hampir 300 orang. Pelajar yang masuk kelas. Ada pun yang lebih pada tu, umur 15, 16, umur 20, kita tak terima sebab kita tak ada tempat.
tempat kita terhad. Tempat kita beri ruang kepada anak yang baru nak belajar. Kategori yang kedua, warga emas. Warga emas, bila umur warga emas ni? Selepas 50 ke atas. 50, 60 kita akan terima, insya-Allah. 50 kena tengok keadaan. Ramai juga yang datang ni umur 50. Sehat molek lagi. Kata orang Kelantan, segar mega lagi. Kan? Mari. Dia sibuk bisnes sana mengembara sini. Kita kata saudara, pak cik, abang, kakak belum sesuai lagi duduk di pondok. Sebab pondok saya ni ketat sikit undang-undang. Kita tak mahu orang melilau sana sini, bersana sini. Orang kata duduk bergerak sana sini, duduk pondok seminggu, berderak seminggu, lah. Duduk sini. Balik sekali-sekala ke kampung kerana ada urusan, dibenarkan. Anak awak nak duduk sini, kena istiqamah. Yang sederhana, pertengahan, kenapa tak terima? Umur 30, 40. Bukan tak terima, tak ada tempat. Zaman saya masih lagi remaja, Allahyarham bapak ni dia terima semua. Bila dia terima semua, orang yang umur 30, 40 masih lagi beranak. Di pondok ni tuan-tuan, tak ada aktiviti banyak. Kita belajar aja. Habis pukul 10 malam, tak ada aktiviti. Aktiviti nak pergi duduk buah kedai kopi, tidak dibenarkan. Aktiviti nak tunggu TV, tengok Agusti, tidak dibenarkan. Habis, jadi bila balik pondok, setiap tahun kau duduk beranak. Pondok kecil. Sampai seorang tu dia sambung pondok, 3-4 pondok jadi pondok dia. Sebab anak dia setiap tahun dapat. Setiap tahun kena tahnik, kena cukur, kata orang. Jadi itu rahsia kenapa saya pun ambil keputusan, kita yang orang yang masih belum pencen beranak, biar dia beranak dulu di kampung. Selesai semua hal ni, nak mari duduk pondok, marilah. Tapi syaratnya, sudah tidak ada lagi hubungan dia dengan kesibukan dunia. Itu je syarat-syarat dia. Ni ramai orang nak datang, dia kata kalau kita nak datang sekali-sekala, macam ahli-ahli jemaah kita ni, ahli jemaah masjid, jemaah kuliah kita ni, nak mari sekali-sekala untuk apa ni, untuk mengaji, untuk nak tengok lawatan ini, boleh tak boleh? Oh, sangat dialu-alukan, tuan-tuan saya datang, kan, saya mari. Jadi kita akan terima, dan ada tempat, ada homestay pondok, ada pondok bilik-bilik yang untuk kita tak ambil sewa sangat lah, kita ambil derma je. Jadi boleh mari lawatan, insya-Allah. Yang dah pencen beranak boleh tinggal di sini, yang tengah duk beranak lagi mari melawat, mari berjalan dulu dah, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sesuatu faedah daripada perancangan yang pondok yang kita ada ini. Alhamdulillah. Itu je. Jadi warga pondok kita keseluruhannya sebelum PKP hampir 600 orang. Oh, dari sudut bayaran pun nak tanya juga. Dari sudut bayaran, tidak ada bayaran khas. Pelajar-pelajar, dia bagi derma RM20 sebulan. Kemudian untuk bayar makan, kita ada RM150 yang mampu bayar. Yang tak mampu bayar, nak bayar 100, dibenarkan. 50 benar. Tak ada langsung bayaran. Alhamdulillah, daripada tabung kebajikan yayasan pondok kita ni, inilah yang tuan-tuan infak inilah, kita bagi makan kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu bayar yuran. Kita kata jazakumullahu khairah. Warga emas kita tak bagi apa ni, asrama, kantin, kita bagi dapur. Setiap pondok ada dapur. Sebab orang tua-tua ni dia tak selera makan yang asrama tu, dia suka makan budu, makan apa ni, tempoyak, makan pucuk paku. Jadi biar dia masak sendiri. Itulah keadaan. Bayaran tidak ada, cuma derma untuk bayaran air dengan elektrik sebulanan adalah RM20, RM30 sebulan. Itu je yang ada. Sewa-sewa tak ada. Setiap orang mari buat pondok sini, dia kena niat wakaf. Kena niat apa? Niat wakaf. Kalau dia mati, pondok tu jadi wakaf, orang lain duduk. Anak nak mari tuntut bayaran, lah. Kalau dia sakit pun macam tu juga. Dia balik, kemudian bila dia sihat balik nanti, insya-Allah dia datang mari semula, dia duduk balik pondok dia ataupun cari pondok lain. Itu je maklumat saya. Sistem pengajian sini agak ketat. Setiap kali lepas solat kita ada kuliah, kecuali selepas solat zuhur. Sebab solat zuhur waktu pelajar-pelajar kita nak makan. Baiklah, yang terperinci boleh tengok di web Pondok Sungai Durian, insya-Allah.